Dalam UMNO pada mereka memang apa-apa yang berlaku itu adalah bawah naungan dan kuasa seorang Perdana Menteri, apatah lagi daripada UMNO. Tok Mail, Tok Sri boleh mungkin perbetulkan ataupun ceritakan daripada perspektif sendiri. Apa yang berlaku sebenarnya pada hari-hari dan hari kejadian selepas ataupun sewaktu Mahkamah Persekutuan membuat keputusannya dan Datuk Seri Najib masuk ke penjara Kajang. Okey, dari segi kes Datuk Seri Najib ni, ianya bermula di zaman Tun Dr. Mahathir. Ya, disiasat, akhirnya dihadapkan ke mahkamah. Itu waktu Dr. Mahathir jadi Perdana Menteri. Waktu tu kita tak ada lagi. Kita pembangkang pun lagi. So, tak ada kena-mengena pun untuk charge Datuk Najib sebab kita masih pembangkang. And then, keputusan Mahkamah Tinggi berlaku sewaktu Tan Sri Muhyiddin jadi Perdana Menteri waktu itu.